Okey geng. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, malam ni aku nak kongsikan dengan korang dua pengetahuan ataupun dua kaedah macam mana korang nak latih diri korang jadi super berani. Berani untuk menghadap gelap malam hutan, berani untuk engkau bergaduh dengan hantu dalam hutan. Tapi tak adalah aku nak ajak korang bergaduh dengan hantu dalam hutan. Cuma aku nak sharekan dengan korang kaedah-kaedah ataupun tata cara yang mana aku guna pakai untuk latih diri aku jadi super berani. Macam mana yang korang tengok aku punya video ni, aku redah hutan waktu malam macam siri yang sebelum kan. Redah sungai waktu malam. Waktu petang-petang dalam hutan pun aku redah sungai. Jadi aku nak kongsikan pula dengan korang ilmu tu macam mana. Macam mana kau nak latih diri kau, kau nak bagi berani kau ni makin up. Caranya cukup mudah je, cukup mudah. Dua teknik aku kongsikan. Kalau kau amalkan, insya-Allah kau mesti jadi mantap, berani punya. Setiap bulan kau punya berani punya level tu lebih mantap daripada aku. Jomlah kita bergerak sekarang. Tempat aku nak pergi ni bukan kat hutan pergi kampung. Tapi ini adalah pinggir hutan tebal. Jom. Okey geng. Cara pertama, yang macam mana? Okey, cakap terus terang. Kita akan pergi ke tempat orang hilang nyawa. Okey, dekat mana situ pernah berlaku 3 kali kes orang hilang nyawa. Jadi kita akan pergi kat situ. Okey, tempat orang hilang nyawa ni kita pun faham. Situ aura gerun dia memang tinggilah. Jadi kita pergi ke tempat-tempat macam tu, kita stay, kita relax-relax. Kita hadap rasa gerun kat situ. Hadap sampai kita dah jadi mantap. Itu cara pertama. Jom kita teruskan perjalanan kita. Dulu kawasan ni aku pernah buat selam solo pada malam hari. Dulu. Tempat masa lemas kat situ. Aku terjun kat situ. Kalau korang nak tengok video aku buat selam solo malam hari dekat tempat orang hilang nyawa sebab lemas tu, korang boleh scroll video dalam channel aku ni. Dia ada dekat video nombor 2 paling bawah sekali. Okey, itu adalah satu aktiviti aku bermakna aku selam solo pada malam hari, rakam kat dasar air. Pasal mentaliti masyarakat kita ni, bila mana lemas sikit je hantu air buat. Aku tak suka dengar benda-benda macam tu. Pasal apa? Kita hidup ni dekat dunia fizik yang ada unsur chemistry, juga menghasilkan metafizik. Jadi jangan mudah kita nak tuduh hantu buat. Kita kaji dulu. Jadi bila mana orang cakap hantu air tarik, hantu air tarik, pasal apa? Mangsa tu lemas. Ini ikut kata-kata saksi kawan-kawan aku katalah. Pasal itu pun kawan aku juga yang lemas tu, yang berada di situ pun kawan-kawan aku juga. Ada yang kata hantu air tarik kan. Aku tak suka dengar benda-benda gitu, terus aku cakap. Macam mana aku cakap tadi, kita ni duduk kat alam nyata, alam fisik. Cari hukum fizik dulu. Jadi sebabkan orang kata hantu air tarik kan, sebab bangsa cuba berenang tapi tenggelam juga. Jadi aku pun selam lah, apa lagi. Bila mana aku selam, dapatlah jawapan malam tu. Arus dekat rasa tu dia berpusar-pusar. Memang dia menarik. Korang tengok video tu, korang akan nampak macam mana aku pun terpusing sikit. Masa tu kebetulan arus tak apa-apa nak kuat. Sebab bawah dasar ini arus tak boleh nak baca. Dia macam hutan juga. Ada masa arus kuat, ada masa arus ni perlahan. Tapi sekarang ni aku dah tak main scuba dah. Aku dah stop scuba 1%. Fokus balik pada hutan tebal. Hutan untuk buat survival ataupun apa-apa saja sebarang aktiviti yang libatkan dengan hutan. Korang boleh tengok video tu macam mana aku buat selam solo. Nak buat selam solo malam hari macam tu bukan sebarang orang boleh buat. Kalau hati kau tak kantal, tak cekal, memang cabut larilah, terus orang cakap. Air baik. Bukannya hutan darat. Hutan ni tak apa. Hutan, apa-apa jadi, nafas kat hidung. Bawah air ni, apa-apa jadi, kita berharap pada alat bantuan pernafasan. Kalau kita gagal mengendalikan, jahanam terus. Pindah alam bawah tu juga. Nampak? Macam mana tempat ni? Aku selam solo malam hari, seorang-seorang kat sini dulu. Bila mana aku datang balik tempat ni waktu malam, tengok balik tempat ni kan, di mana aku pernah buat selam solo dulu. Bukan sebab aku ni paranormal. Aku sama sekali tak berminat dengan mana-mana aktiviti paranormal. Pasal apa? Selama mana aku bermain hutan cara solo, mulut aku ni lancang. Sebut pontianak, sebut pocong semacam je. Tak ada lagi lah yang pernah berdepan dengan aku bila mana aku panggil. Cuma dulu pernah sekali dulu, masa memula aku main channel YouTube, pernah kena kacau dengan pocong. Dia datang dekat-dekat. Tapi aku tak takut, aku lawan. Aku lebih suka kongsikan dengan korang tentang psikologi hutan, hukum fizik hutan. Itu yang patut korang tahu. Dalam hutan apa yang bahaya. Diamlah.
aku dengar suara pelik belakang aku tadi. Okey, dalam hutan apa benda patut kita tahu? Waktu senja, apa bahaya yang datang? Waktu malam, tengah malam, bahaya apa yang datang? Nak berkemah kat sini, boleh ke tak boleh? Kita tengok dengan psikologi hutan, hukum fizik. Itu yang aku suka terangkan pada korang semua. Hari tu sambil aku bercakap, aku dengar belakang aku bunyi. Bunyi kasar, garau-garau gitulah. Aku tak boleh dengar bunyi benda-benda gitu. Aku mula nak melawannya kerja aku ni. Pasal apa aku latih diri aku ni jangan tunduk pada ancaman. Kalau aku jenis tunduk pada ancaman, aku tak boleh nak bergerak dalam hutan waktu malam seorang-seorang. Tak boleh. Pasal apa? Untuk buat benda-benda gila macam tu, hati kau kena nekat, kena cekal, kena kental. Untuk kau hadapi apa benda yang akan datang mengganggu kau dalam hutan. Tapi kalau kau dapat kuasai benda-benda macam ni, insya-Allah hati kau kental lah untuk kau langgar hutan. Untuk kau redah sungai waktu malam kan. Macam itulah lebih kurang. Hutan ni tenang. Dalam tenang, dia ada pak-pak gerun dia. Sebab aura gerun hutan lain. Okey geng, aku bukan nak ceritakan kepada korang tentang sungai ni lawa ataupun tidak. Tapi aku nak kongsikan dengan korang tentang satu knowledge, satu pengetahuan. Yang mana dulu aku pernah kongsikan pengetahuan ni. Ini adalah lebih kepada perbandingan untuk korang ambil contoh, fikir, betul ke salah apa aku cakap ni. Dulu aku dah kongsikan dulu dalam channel Jejak Rimba 1. Tapi sebabkan channel tu dah kena ban, channel tu pun dah tak ada, dah lingkup. Jadi aku kongsikan balik pada malam ni. Korang tahu tak tentang satu teori ikan dalam air? Okey, ikan dalam air. Ikan adalah makhluk yang mana Allah cipta dia untuk hidup dan juga tinggal dalam air. Tapi kalau dia dapat naik ke darat, ataupun orang ambil dia, letak ke darat, berapa lama ikan tu boleh hidup? Sekejap je. Dia akan mengelupur, cepat-cepat dia lari masuk balik dalam air. Begitu juga dengan bangsa jin. Bangsa jin yang mana Allah dah ciptakan mereka duduk dalam alam gaib, bukan alam nyata. Dan kalau mereka dapat masuk ke alam kita, alam nyata ni, berapa lama dia boleh kekal untuk berada dekat alam kita ni? Tak lama mana pun. Seminit pun takkan sampai. Sebab kalau nak ambil hukum fizik alam kita, alam nyata ni, bangsa jin ibarat ikan yang berada dalam air. Kalau dia keluar pada air, dia mengelupur. Dia tak lama mana pun dia boleh stay atas darat ni. Gitu juga dengan bangsa jin. Pasal dia adalah makhluk yang mana Allah dah ciptakan dia duduk ke dalam alam nyata, alam gaib. Tiba-tiba dia masuk ke alam nyata kita ni. Dia takkan dapat lama. Dia mula jadi mengeletik, melupur macam ikan. Itu perbandingan dia. Untuk bangsa jin yang cuba kacau kita ni, menyemua jadi hantu pocong pontianak, kacau kita. Itu perbandingan dia. Dia tak lama mana pun. Yang kedua pula, dalam teori ikan dalam air. Dalam air sungai, ikan ada banyak-banyak jenis. Okey, ini kita pula dengan ikan. Kalau kita terjun dalam satu sungai ataupun dalam satu kawasan yang mana ikan tu adalah ikan putih ataupun ikan lampam lah macam tu kan. Sifat ikan macam tu adalah penakut. Diorang akan lari. Tapi kalau kita terjun dalam satu kawasan yang mana terdapat ikan yang ganas, ikan toman lah katakan. Okey, ikan toman ni adalah ikan yang paling rapat dengan kita sebab air tawar. Ikan toman kita pun faham, ikan toman ni memang gangster, garang. Siapa lari? Kita lari ke? Toman tu lari. Kita akan lari. Bukan toman tu. Pasal apa? Sifat kita takut. Toman tu garang. Masuk kat sini pula, kalau bangsa jin keluar jadi hantu, dia kacau manusia yang berhati ikan putih, jin tu menang lah. Tapi kalau hantu tu, jin tu, dia keluar jadi hantu, menyema jadi hantu, berjumpa dengan manusia yang berjiwa ikan toman, siapa lari? Dia yang lari. Okey, itu adalah contoh perbandingan. Untuk kau latih diri kau jadi berani. Kita nak jadi berani atas mentaliti kita. Bagaimana kita hadap. Tapi sebenarnya aku taklah nak suruh korang buat macam aku ni. Kan? Kalau tak mampu tak payah. Pasal apa? Untuk kau berjalan dalam hutan macam ni, dalam gelap gelita macam ni, dia betul-betul memerlukan satu tekad, satu keberanian, satu sifat cekal. Baru kau boleh buat. Macam aku ni sebab aku dah kerap, aku dah biasa bergerak dalam hutan pada waktu malam. Jadi rasa gerun tu ada pasal aku manusia. Tapi boleh kawal, boleh lawan. Jadi bila mana ada apa-apa ancaman, aku jadi kurang takut untuk menghadapinya. Sebab aku latih diri aku ni. Kalau dulu aku takut pada ancaman nyata. Gaib aku tak takut. Tapi syaitan, jin semua ni, iblis ni, diorang ni licik. Kadang-kadang digunakan kita punya kelemahan untuk buatkan kita tunduk pada dia. Contohnya macam dulu aku takut pada benda-benda yang nyata. Jadi dalam hutan, salah satu benda yang aku pernah kena lah. Aku pernah diganggu dalam hutan dengan bunyi harimau dan juga babi. Dia bercampur bunyi harimau dan juga bunyi babi. Bunyi harimau belang dalam jarak yang sangat dekat. Tapi bunyi harimau dan bunyi babi tu tak sempurna bunyi seekor harimau dan juga bunyi seekor babi. Tapi aku dapat tahu itu gangguan hutan. Hutan perkara biasa kalau kau kena ganggu macam tu.
Atan kau pula nak lari ke nak lawan. Tapi masa tu alhamdulillah aku tak lari. Dan start pada tu lah aku tanam nekat dalam diri aku ni. Lepas ni apa-apa dalam hutan ancaman, mesti aku lawan. Aku tak nak tunduk lagi. Kalau aku nak tunduk, cukup hanya kepada pencipta aku. Kenapa aku berkata macam ni? Sebab kau mesti ingat, dalam solat, dalam bacaan doa iftitah, kita ada sebut, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kata dalam bahasa Arab, yang mana aku akan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Doa iftitah adalah tidak wajib dibaca, tapi berapa ramai yang tinggalkan ini sebab ini adalah tauhid. Kau pegang pada tauhid, insya-Allah kau akan kuat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau cakap dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu bermaksud, wahai Tuanku, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, semuanya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi bila mana kau dah mengaku dengan tauhid kau yang macam tu, kau kata wahai Tuanku, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku ya Allah, semua kepada Engkau aku serahkan ya Allah. Itu dalam bacaan doa iftitah yang ramai orang tinggalkan. Satu lagi apa yang kita baca dalam doa iftitah? Kita baca dalam bahasa Arab. Kita kata apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataraf samawati wal ardh. Kita kata, wahai Tuhanku, aku hadapkan mukaku ya Allah, muka aku ni kepada Engkau, Rabb, Zat Pencipta, yang jadikan langit dan bumi ya Allah. Itu tauhid kita dalam bacaan doa iftitah. Jadi bila mana kau dah berpegang pada tauhid macam tu, percayalah cakap aku ni, bila mana kau pegang pada tauhid yang hati kau penuh ikhlas, kau takkan tunduk kita ni pada tu. Sebab apa? Kau dah cakap dah, wajjahtu wajhiya lillazi fataraf samawati wal ardh. Kau cakap, wahai Tuanku, aku hadapkan mukaku kepada Engkau ya Allah, Tuhan Raja Alam, yang jadikan langit dan bumi ya Allah. Bermakna maksudnya, isi tersirat, segala apa yang ada dekat langit dan bumi ni semuanya tunduk pada Allah belaka. Lepas tu aku cakap minta pada Allah. Kita takut minta pada Allah. Aku cakap ya Allah, aku takut ni ya Allah, berikanlah aku keberanian. Allah akan beri kau keberanian. Tapi kena usahalah kan. Yang penting ubah mentaliti. Kau akan berdepan dengan apa yang kau fikirkan. Kalau kau takut, kau akan jadi takut. Kalau kau berani, kau akan jadi berani. Tapi tak semestinya, macam aku cakap tadi, tak semestinya kau nak kena main hutan macam aku ni untuk jadi berani. Sebab hutan ni agak berisiko. Kita berani macam mana pun, kalau sekadar berani tak cukup kalau tak ada ilmu. Sebab hutan ni kau kena ada ilmu dan kau kena ada persiapan dan juga persediaan untuk kita menghadapi sebarang ancaman dalam hutan ni. Sebab hutan sifatnya adalah satu geografi alam yang menyembunyikan pelbagai bentuk bahaya yang bakal membunuh kita kalau kita salah langkah. Ini adalah perkara yang sangat mudah. Mudah bagi aku lah. Tapi mungkin susah bagi korang. Tapi kau jangan takut. Pasal aku ada salah satu lagi cara yang paling ringan, paling mudah, yang mana aku rasa korang semua boleh ikut untuk korang latih diri korang jadi berani. Dan teknik ni pula, di mana aku akan gunakan kawasan tu, insya-Allah kau jangan takut. Kawasan macam tu takkan ada apa belang. Ini dengar bunyi apa tu? Dengar. Tinggi hutan ni, tinggi hutan. Baru cakap tadi. Binatang apa tu? Biarkan dia. Baru cakap tadi. Ini pinggir hutan. Pinggir hutan ya. Pinggir hutan ni risiko untuk kita berdepan dengan ancaman buas ada, bukan tak ada. Tapi bagaimana aku cakap pada kau tadi, kalau kau yakin untuk berdepan dengan ancaman haiwan buas, berdepanlah. Jangan pilih lari. Tak semua benda kita patut tunduk. Benda patut tunduk kita tunduk. Benda patut lawan kita lawan. Ini adalah cara bagaimana aku melatih diri aku untuk jadi berani. Hidup ni mudah. Kalau kita penakut, kita goyang, kita akan dibuli oleh semua makhluk. Makhluk nyata pun dia, makhluk gaib pun dia. Jadi kau kena pilih. Ubah mentaliti. Nak berani ke nak takut? Dah tadi dah bunyi tadi tu. Itu tadi tu bunyi beruang kalau kau nak kenal. Itu bunyi beruang. Bunyi harimau lain. Macam CD yang lepas, di mana aku bermalam dalam hutan secara solo, berdepan dengan ancaman kumbang. Bukan aku tak nak lari. Hutan kau dah tak boleh lari. Nak tak nak kau kena hadap. Jadi cara yang terbaik masa tu adalah beranikan diri, minta pada Allah pertolongan, kekuatan rohani dan juga jasmani, hadapi dia. Tapi alhamdulillah, cuma malam tu suluh punya suluh tak nampak tuan dia. Cuma dengar bunyi saja. Tapi yang tadi tu yang kita dengar tu bunyi beruang. Ni tak pelik, hutan kan? Okey, jom kita pergi pula kepada satu tempat ni aku nak bawa korang. Tempat ni confirm memang kau boleh latih diri kau untuk jadi berani. Kalau guna cara itu, bagi akulah itu kategori cara yang paling ringan, paling mudah. Kalau kau tak boleh buat juga,
Aku dah tak boleh nak cakap apa dah. Macam aku cakap tadi, engkau sendiri yang kena ubah mentaliti diri engkau. Jom kita pergi sana. Malam ni bulan nampak terang. Cuba teka, aku kat mana ni? Bulan cantik terang-terang macam ni. Cuba teka, ini adalah teknik kedua. Yang mana aku berjaya, teknik ni sangat-sangat ringan lah. Kira teknik yang paling mudah, paling ringan korang nak buat. Cuba teka, kat mana aku ni? Nak tahu kat mana? Ini dia. Kubur. Ni aku berseorangan ni. Lillahi ta'ala, tak bohong. Aku sorang-sorang aku je kat kubur ni. Ini salah satulah cara. Okey, itu adalah pondok. Dulu kat pondok tu aku pernah berdepan dengan pocong. Jadi kita akan pergi kat pondok tu, aku cerita kisah aku macam mana aku berdepan dengan pocong. Salah satu cara yang korang boleh guna pakai untuk latih diri korang jadi berani adalah dengan cara kau datang kubur pada waktu malam. Datang kubur, lepak sorang-sorang macam ni. Tak ada apa benda yang kau nak takut pun. Cuma bila mana kita datang kubur ni, pertama kita akan fikir benda yang bukan-bukan lah. Pocong dan sebagainya. Padahal itu semua tak memberikan kesan pada kita langsung. Kalau kau pilih untuk jadi berani, ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk korang buat. Paling mudah ni, ini cara paling mudah aku tunjuk pada korang. Korang boleh buat. Tapi dengan syarat, datang kubur pada waktu malam, jangan pergi kubur ke kampung-kampung lain. Pasal kampung lain orang tak kenal kau. Nanti orang ingat kau nak puja kubur, kau kena pepah saja je. Datang kubur kawasan kau sendiri. Macam mana yang aku buat ni. Ini adalah kawasan kubur pada waktu malam. Ini adalah cara yang paling mudah sekali. Yang paling ringan. Kalau yang paling ringan pun korang tak boleh buat, aku tak tahu dah nak ajar macam mana. Nak ajar, nak suruh buat yang lagi hardcore macam mana aku buat rendah hutan tebal, korang pula tak mampu. Tapi inilah dia. Cara yang paling mudah, yang paling senang untuk korang tiru, untuk korang buat. Datang kubur pada waktu malam, kau merayap je kubur ni, tak ada masalah benda pun. Kau nak sebut pocong ke, pontianak ke, tak ada masalah. Benda-benda gitu kalau kita sebut, dia takkan datang punya. Pasal apa, macam aku cakap tadi, ibarat ikan kan. Kalau dia datang pun berapa lama dia boleh menjelma. Pegang pada teori ikan tu untuk kau jadi kuat semangat macam aku. Tapi kau mesti ingat, kuat semangat kita, berani kita adalah sebab Allah. Allah berikan rasa semangat kuat, rasa berani, semua Allah beri pinjam. Bukan diri kita. Jangan kita riak. Cuma aku boleh kongsikan kepada korang lah untuk malam ni. Salah satu cara yang boleh diguna pakai untuk latih diri korang jadi berani. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi jalan-jalan dekat satu gazebo lama tu. Dekat mana dulu gazebo lama tu adalah tempat yang mana aku pernah berdepan dengan gangguan pocong. Aku tengok pocong depan mata aku sendiri. Nampak macam dia bentuk pocong tu. Nampak habis. Jom aku tunjuk. Kalau dia ada kita rakam je lah. Susah. Dulu kat sinilah aku pernah berdepan dengan pocong dekat kawasan kubur ni. Untuk kali pertamanya. Itu tempat aku suluh tu lah pocong tu duduk. Masa tu aku jalan pada situ. Jalan. Sampai sini. Sampai sini ni. Automatik kepala terpandang sini. Masa tu bulan terang. Dulu pecah sini. Sana pun pecah. Bulan terang. Jadi bila mana bulan terang, bumbung pecah, cahaya bulan masuk dalam ni. Jadi kau nampak semua dalam ni. Masa aku tengah jalan sampai sinilah. Terpandang sini. Lillahi ta'ala. Pocong duduk atas bangku simen ni. Kaki dia rapat ke lantai. Ni dah ada tempat sejarah dulu. Aku datang dekat-dekat pocong tu. Datang dekat-dekat. Bila mana dah dekat, aku tanya dia, kau nak apa? Dia diam je. Badan dia duduk, berdiri macam dia duduk tapi macam sengit-sengit ke belakang macam ni. Aku tengok, perhatikan dia. Nampaklah bunjut adabi atas kepala ni sampai kat kaki. Ni kaki ni lillahi ta'ala. Rapat dekat lantai ni. Rapat dekat simen. Bukan terapung macam orang cakap. Kain ni pula tak adalah nampak kotor, tak adalah nampak bersih. Tapi nampaklah bentuk pocong. Lepas tu, aku pandang tepi, ada gunting pokok bunga. Aku pegang gunting tu, konon-konon pegang nak acah dia lah, nak libas. Pandang balik depan, terus gaib. Dia jadi macam asap. Itu first time tengok pocong kat sini. Ni, lillahi ta'ala. Atas nama Allah, lillahi ta'ala. Kat sinilah aku jumpa pocong dulu. Untuk kali pertama je kat kubur ni. Masa tu aku nak latih diri jadi berani lah masa tu. Datang kubur kan, buat benda-benda. Tapi aku datang banyak kan, datang melepak je lah. Nak latih diri jadi berani, ujian tu ada. Tapi tak ada benda yang kau nak takutkan. Kalau rasa kau nak jadi hati keras, hati berani, kau kena latih diri kau. Itu saja yang boleh aku kongsikan kepada korang. Tapi janganlah kau latih diri kau nak jadi berani ni setakat kau duduk dalam rumah, waktu malam, kau matikan lampu satu rumah. Gelap gelita. Tak ada apa macam tu.
Kau kena buat macam ni juga. Kalau rasa betul kau nak latih diri kau jadi berani. Ini salah satu caranya yang paling ringan aku kongsikan kepada korang. Rakyat kat kubur tu malam macam ni. Tak ada benda pun kau nak takut. Pocong tak boleh binasakan kau. Pontianak tak boleh binasakan kau. Semuanya Allah. Kalau dia nak keluar ngadap kita pun dengan izin Allah. Itu sahaja. Takut tak? Tu dalam tempat kubur tempat-tempat korang. Kalau lepak seorang-seorang, kau sebut pocong. Pocong macam tu. Tapi serius cakap lah, lampu ni memang bapak segala bapak terang. Ini Sofen SC33. Lampu jenis straw. Dia jenis straw pun dia, jenis flat pun dia. Maknanya dia jauh, dalam masa sama dia kembang. Nampak tak? Dia kembang macam ni kan. Lepas tu tadi aku cakap, kalau keluar pocong pun kau boleh nampak. Hantu pun takut nak keluar kalau macam ni. Kaya kantoi lah muka dia tak lawa. Sekejap, ini Sofen kan? Kejap Ini Workers FC12C. Yang ni pula jenis straw. Saya jenis pergi jauh. Nampak tak? Terang juga lampu ni. Boleh suluh. Sudah dan sawit. Itu gazebo baru. Gazebo baru. Gazebo lama. Situlah sejarah aku jumpa pocong dulu. Untuk kali pertamanya tengok pocong dekat kubur depan-depan. Lillahi ta'ala. Aku sebut nama Allah ni, aku tak bohong. Tapi aku tak goyang pun, aku tak lari. Aku lawan dia masa tu. Aku datang dekat-dekat. Tanya dia, kau nak apa? Apa ni kau tak berani dengan aku? Lillahi ta'ala, dia diam je. Dia tak cakap benda dan aku pun dia tak tengok. Masa tu pun aku tak terfikir dah pula nak tengok jenguk muka dia. Tapi memang bodoh pocong tu, tanya pun tak nak jawab. Ni Sofen, ini bukan Sofen, ini Workers FC12C. Memang terang gila babi lah lampu ni. Dia punya level dia 1600 lumen. Ini jenis guna untuk kau tengok benda-benda yang dalam jarak jauh. Nampak kat pokok tu, kalau ada hantu kau boleh nampak hantu. Kenangan kubur ni. Allahu Akbar. Jom aku nak cerita lagi dekat korang. Pengalaman seram yang aku pernah lalui kat kubur ni. Kita lepak dekat gazebo tu. Sedap nak sembang-sembang. Dulu, pernah masa tu aku datang sini, waktu malam lah kan. Pagar tutup ni. Tapi aku yang buka, aku yang tutup balik. Aku lepak sini seseorang. Masa tu lampu tak ada keliling macam ni. Okay, lampu tak ada ni. Lampu tak ada. Jadi, memang gelap gerita ni. Gelap gerita ni. Lillah ta'ala gelap gerita sini. Aku lepak sini seseorang masa tu. Lepak sini seseorang. Situ gelap gerita. Aku dengar macam bunyi. Macam cakap macam mana Dia tiru bunyi binatang tau. Dia tiru macam bunyi harimau. Macam tu kan. Dia marah aku. Bila aku datang terus tak ada. Masa tu aku tak buat lampu suluh. Dulu kalau macam penonton lama, penonton pada channel Jad Rimba 1, diorang tahulah. Aku suka bawa pedang samurai. Aku datang ada dekat bawa pedang aku tarik pedang bawa keluar. Aku datang ada dekat gini. Aku cari. Mana kau? Aku cakap. Kau nak gaduh ke? Kau nak gaduh main sini? Terus diam. Kau tahu aku cakap. Ada ancaman, kau pergi je. Kau tak nak takut-takut. Kau datang je dekat-dekat. Masa tu kat sini lah masa tu. Dulu kat sini, lillahi ta'ala cakap lah. Kepala aku ni lain. Dekat kubur ni dulu. Tadi aku meraih seseorang kau tengok dia kan. Macam tak ada benda kan. Ni lillahi ta'ala bangunan ni jadi saksi. Aku tidur kat kubur selama 3 bulan. Berturut-turut tiap malam. Inilah tempat aku tidur dulu. Ni. Tempat aku tidur dulu tiap malam. 3 bulan berturut-turut. Tak apa ada aku. Tengah duduk kat ujung ni. Mindset. Pocong kat sini. Ni. Aku duduk kat sini. Pocong kat sini. Masa tu lampu ni tak ada. Memang gelap gelita dulu ni. Tak macam sekarang. Aku tengok masa bulan terang kan. Aku jumpa makhluk-makhluk tu semua waktu bulan terang. Tak ada bulan gelap. Pocong kat sini. Aku tanyalah. Kau nak apa? Belah aku cakap. Kau balik sekarang. Kau berambus. Habis tu aku main balik handset. Panang dah tak ada dah. Dekat kubur ni pengalaman aku tengok pocong. Bukan nak bohong. 8 kali. Lillahi ta'ala 8 kali. Semua aku lawan. Dapat tak? Macam mana caranya? Cara-cara mudah. Ini adalah di antara cara ataupun teknik yang paling mudah untuk korang buat. Untuk korang tiru. Datang kubur. Lepak pada waktu malam. Sambil tu kau sebut je nama pocong ke. Nama pontianak ke. Tak ada benda pun. Untuk kali pertama kau datang lepak nanti korang akan rasa macam aura-aura gerun. Jangan lari.
stay saja. Itu kali pertama. Biasalah, salam pengenalan. Nasib tak baik, engkau kena sentuh. Lillahi ta'ala, aku nak bohong korang. Dekat gazebo lama yang aku jumpa pocong tu, dululah, masa tu aku datang lepak seorang. Masa tu umur aku dalam 17 tahun. Waktu zaman umur sekolah, datang seorang lepak situ, niat nak latih diri jadi berani lah. Masa tu gelap gelita ni, tak ada lampu, tak ada apa. Lepak seorang, tangan aku ni kena sentuh. Dia pegang gini. Meremang tu roma masa tu. Lillahi ta'ala. Benda tak nampak, gelap gelita. Tapi aku tak lari. Aku cakap macam ni je. Kalau rasa kau nak berdepan dengan aku, keluar betul-betul. Anak jantan aku cakap. Face to face. Itu kali pertama. Tapi masa tu memang rasa gerun gila lah masa tu. Masa tu aku umur budak sekolah, umur dalam 17. Mana main hutan lagi masa tu. Servis pun tak lagi. Itu kali pertama lah. Lepas pada tu aku datang kubur kan. Sebab bagi aku kubur dah tak ada benda dah. Sebab tu aku cakap lah, contoh kata, kalau korang boleh masuk hutan tebal secara solo, kubur lagi ringan korang punya latihan, lagi ringan. Tapi kalau kubur kau boleh hadap secara solo, insya-Allah pergi ke fasa yang seterusnya, masuk pula hutan. Jangan terus ke hutan tebal. Nanti korang akan lari. Sebab aura kubur lain, aura hutan tebal lain. Main kat pinggir-pinggir dulu, dah biasa, masuk dalam lagi. Dah biasa, lagi jauh. Dah biasa, lagi jauh. Lama-lama rasa berani tu akan jadi mantap. Itu cara kita nak latih diri. Tapi dalam masa sama, minta kepada Allah kekuatan fizikal dan juga rohani. Sebab kita ni siapa? Kalau tanpa bantuan Allah, tanpa kebenaran Allah, rahmat Allah, kita takkan mampu. Macam aku masuk hutan secara solo, bergerak di hutan pada waktu malam, meredah sungai dan sebagainya. Semuanya sebab Allah beri aku kekuatan dan juga keberanian. Bukan aku semuanya. Tiada daya aku, melainkan Allah. Untuk kau jadi berani tu, kau kena hadap kelemahan diri kau. Apa dia kelemahan diri kau? Ketakutan. Rasa takut tu, perasaan takut tu, hadap, buang. Buang macam mana yang aku ajarkan ni, kan? Tak boleh hutan tebal, main hutan tinggi kampung. Yang penting kau datang tempat-tempat, contoh katalah untuk langkah pertama tu, cara kaedah pertama lah. Datang ke tempat-tempat yang ada kes, macam kes orang mati kan, orang meninggal. Datang hadap seorang-seorang waktu malam. Macam aku gunakan tempat orang mati lemas. Aku datang hadap seorang-seorang. Siap buat package selam lagi dulu. Tak ada benda pun. Kalau dengar cakap orang yang salah ni memanglah sikit hantu, sikit hantu. Aku takkan pengaruh orang ke arah hantu. Tapi aku akan pengaruh orang ke arah benda yang logik, benda yang baik, supaya korang tiru. Sebab kita nanti akan mati. Kan? Nanti bila mati tu Allah akan tanya. Masa hidup atas dunia dulu buat apa dengan saudara muslim yang lain? Apa nak jawab? Jadi aku pengaruh orang ke arah benda-benda yang betul. Selama aku buat benda-benda gila macam tu, lillahi ta'ala lah. Aku sebut pocong, pontianak selama je. Dalam hutan, sebut nama harimau kan. Tak ada benda pun. Bukan kita sebut dia datang, tak ada benda lah. Jadi gunakan kaedah-kaedah macam aku tunjukkan yang aku kongsikan tu. Untuk korang latih pula diri korang, jadi berani. Semua tu Allah ajarkan korang melalui aku. Okeylah, kita jumpa nanti seri akan datang insya-Allah. Okey, assalamualaikum.